Hari ni 25 November 2025. Confident. Saya suka confident tu guys. 26. Hari ni 24 November. Bye. Bye. Sorry Jo. Sorry. Tadi baru gaduh. Macam mana tak nak cakap? Ni dekat luar hotel ni sejuk gila guys. Sejuk gila. Hi guys, Assalamualaikum. So, welcome back to my channel. Sekarang dah pukul 11. 11. Hari ni berapa November? Hari ni 25 November 2025. Confident. Saya suka confident tu guys. 26. Hari ni 24 November. Hari ni 24 November. Hari ni 24 November 2025. Okay, so apa yang akan jadi? InsyaAllah we'll be flying to nanti kau buat ni lah. Kau buat yang map tu. Boleh tak? Kau tak pandai. Kalau aku rajin aku buat. So kita orang Okay, buat macam ni lah. Apa? Ni Malaysia, aeroplane. Kita akan ke Malaysia. Sini. Apa dia sah? Apa sah? Buka. Jeddah, okey. So insyaAllah saya Azhar, Ibu dan Ayung akan mengerjakan ibadah umrah. InsyaAllah. So kita orang akan bergerak pukul 2 suku pagi ni. InsyaAllah lagi 4-5 jam. Sampai sana pukul 6 petang. Bak kata abang 6 pagi. 6 pagi. 6 petang 24 jam. Kenapa dia ni problem mas? 6 pagi. Dia tadi. 6 pagi. Nampak So confident. itu je nak cakap. Semoga semuanya dipermudahkan. So at the time korang tengok vlog ni, alhamdulillah kita orang dah selamat pulang. Betul, insyaAllah. So kita orang akan turun kat Jeddah dulu. Kita orang akan bermalam 1 malam dekat Taif, and then baru bergerak untuk mengerjakan umrah kat Mekah. 5 hari kat Mekah, 5 hari kat Madinah. 5 hari kat Madinah. Lagi 2 hari? Lagi 2 hari dalam kapal terbang. Yeah. 1 hari dekat Taif. 2 hari. Oh. So itu je. InsyaAllah 1, 2 hari. Asyik. Dah pergi mana? Oh, tak ya. Oh tak payah. So itu saja. Bye bye. Bye. Hai. So sekarang kita dah sampai dekat KLIA. Ayung. Welcome back to Azhar Rizwan channel guys. So sekarang Azhar kat atas. Kita orang dekat tempat makan, tapi tengah tunggu Azhar datang. So Azhar, Ayung and Ibu akan berangkat ke umrah late night ni, lewat malam ni. Nama kerja dah? Alisa Mira. Kapsa Mira? Ui, gambar air lah. Boleh nak gerak. Nak sangat jadi putih kan? Gambar air. Nak sangat jadi putih kan? Nak ditunjukkan bibir dengan mata je. Weh, bapa putih siang. Wih, Ayung air sangat. Nah. Air sangat ni bang. Jangan bilang awak jadi anak Cina. Nah, soal satu. Ibu kata letak je dekat. Terima kasih. Terima kasih. Letak je dekat leher. Letak je dekat leher. Alhamdulillah. Sayang, Angah. Kau sayang tak Angah? Sayang. Sayang, Angah. Dah aku buka gunting. Ibu. Ni, nak buat juga. Tak mau. Tak bawa. Nanti tiap. Ni je tak apa. Ha? Shalin. Sekali Cuba Ayung lah. Memang Tak lah. apa. Tak letak eh? Jadi kata apa? Tak apa. Tak payah letak bawah. Macam mana ajar punya dia? Memang ada. Azhar memang ada. Ajar memang Dah, kau expect aku yang tanya tak badan kau yang tanya. Azhar memang ada. kat sini. Azhar dah Masih, buat sama. Ikan mati ke? Ha, ikan mati. Ini Siapa ni? Siapanya? Tu beg ibu tapi ibu ada nama. Saya tak pergi makcik. Saya tinggal makcik. Ready kan? Ready kan? Ya, kali penat kerja tau. Penat tau. Dalam train. Dah kau ni kan. Ain. Weh, ada bapak betul kau. Kita dah.
Okey, ingat. Okey, dah sana je, sana. Satu, dua. Sini pandang air. Dua lain. Ain kan lupa dia ni. Belakang ni. Sumpah. Jangan ni. Putih tu lah, kau dah cakap kan. Hai. Ni nak makan apa? Tak nak makan sangat pun. Kak Lin merajuk tadi kalau nak tahu. Semua tinggalkan dia tak nak makan. Ya tu. Ali nak. Ya. Ya, kita makan kalau dalam. Ni tinggalkan. Pakcik Amran dan anak Encik Razali tu. Abang nak makan belum? You komen. Dah tengok belum komen dekat YouTube? Itu. Pasal tak letak banyak. Putih ayung kan? Okey. Tapi saya tak masuk uang berapa ni? Ni lah troli situ. Oh. Kita boleh kita sikit. Orang nak ada. Tak ada. Macam ni ibu try dulu. Masak muat. Nanti saya rekod-rekod dah. Nanti orang cakap. No record please. David tenang depan. Nak rekod. Habis suka minta nak dulu. Tak lah. Dah macam. Jadi kan kita sebagai konten ni kau kan sebenarnya. Yelah ini. Tak biasa. Nak makan ni Typhoon. Dapat apa tengah? Dekat sana tak guna duit Malaysia. Okay, habis. InsyaAllah. Semoga cuaca baik-baik saja. Amin. Tak pun di depan ke ibu tak ingat. Kenapa ibu? Ni kenapa? Maka. Ibu, cuba ceritakan situasi sekarang. Kenapa? Aja ni pula dah. Itu je. Boleh? Dua-dua orang mencari maka dalam beg ibu. Dah boleh apa? Tu dia je lah. Tu dia besar-besar lah. Tu dia besar-besar. LAH. Masuk ke boleh nak? Ada masuk. Suara ingat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Ustazah nak pergi mana je? Nak gambar. Sekejap dia panggil. Aduh. Tiga. Tak tahu lah link ke lama ke tak. Ke bawah sangat ke. Weh, abang, kenapa tak abang ambil jauh kat sana? Oh, jauh sangat ke? Setting lah dulu lain kali. Abang kan setting abang kan? Tu aduh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, tak tahu lah. Tak. Okey? Okey je. Tak. Ingat tengok muka jaga hati. Ini Azhar Shalina Amira. Okey tak? Okey. Nak tengok macam mana? Tak apa okey. Tak sini tak cantik. Dah jom. Kita pergi sana bukan nak cari salah siapa. Kita pergi sana kita nak cari salah kita ni. Kita banyak salah ni. Moga-moga Allah Ta'ala pandang kita insya-Allah. Boleh? Boleh lah kita nak doa. Lepas tu kita boleh jumpa ahli keluarga. Sebelum jumpa ahli keluarga, kita nak ambil gambar ramai-ramai boleh? Buat kenangan boleh? Ya Allah, jikalau ada orang tidak berasa hati dengan kami, ya Allah, lembutkanlah hatinya untuk maafkan kami, ya Allah. Sekarang kami akan pergi menuju ke rumahmu, ya Allah. Kami ampunkanlah segala mereka yang melakukan salah dan silap kepada kami, ya Allah. Ya Allah, satukanlah hati kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Masukkan kami dalam syurga tanpa dihisab, ya Allah. Tokan ni. So dia tahu apa salah. Mana jemaah mana? Kau asal. Nanti aku
bodoh. Tu dia bodoh. Kau ni bodoh aja, kau yang bodoh je. Bodoh lah aku. Tu dia bodoh. Bodoh ni tengok tu. Bye. Bye. Sorry Jo. Sorry. Tadi baru gaduh. Astaghfirullahalazim. Bye. Bye Yung. Habislah skip tu. Sekejap. Nangis lagi. Nak ambil gambar. Sekejap. Bye. Sekejap. Sana sikit. Dekat dalam lah. Okey. La ilaha illallah. Sengak ya, sambung ah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Okey dah lah. Apa? Kau perlu lagu lagi. Bye. Bye Yung. Bye Jo. Bye. Ngaji Indri. Haris. Bye, Adik. Estetik lah video. Bye. I love you. Air mata. Bye. Bye. Bye, love you, Ba. Bye semua, I love you. Bye. Air. Bye. Bye. Hello. So, kita orang dah masuk. Alhamdulillah dah lepas immigration. Immigration Baru nak check bag. Boleh immigration. Itulah guys, bye. Jumpa dengan kapal terbang. Assalamualaikum. Ini immigration
kita nak naik. Nampak POV ke? Ya. Dah kosong baru turun pula. Tuh. Dekat Miss. Thank you. Bye. Depan. Ada yang kat video saya. Video. Oh, ni dah kita kena selfie. Ayo. Bunda. Nak pergi toilet dulu ke? Oh, ini dia 20 lah. Hai guys. So sekarang kita nak pergi ambil bag. Sekarang dah pukul 7.06. Tadi kita orang landing pukul 6.30. Tepat-tepat 6.30. Alhamdulillah. So, ni kita punya. Sorry. Tadi ni buat Azhar kak. Ni kan you punya? Ke? Betul? Yeah. Yeah. Ya. Ha, betul? Ya, betul. Ini pun. Allah. Tak tercabut lah dia. Sekejap, kena buka dulu kan? Buka dulu. Ya, kau terbalik kau ambil aku. Lambat dah. Molek lah sikit. Migrasi tu yang kita orang dah habis ambil barang. Tara. Barang dah ambil semua. Hai. Aunty hai. Okay. Go there. Ayo, gerak je lah. Okey. Ini. Ayo dah. Cek. Dan jom. Ada tak hilang? تدخل من عند الامن من هنا تدخل من عند الامن بالبوابه الثانيه ايوه هجي ايه لا رغبه البيت دي سبب في داخل البيت Dia check je kot, tak tahu. Macam dia pek hilang kot. Oh, diorang check eh? Ha.
Dia sebab dia ambil beg Azan dia tadi, dia ambil payung ni, dia tengok nama. Okay guys, saya ketinggalan. Saya baru nak keluar guys. Bismillah. Okay, keluar dulu. Bismillah. Bismillah. Sorry. Dia nak ambil gambar. Sekarang kita nak lari ke toilet sebab dia nak ke toilet guys. Sebab bas dah datang lagi. Thank you. Nombor 11 tu kan, dia sama di sini. Nombor 2. Nombor 2? Dua nombor parking, nombor 2 depan. Oh, okey. Bah ke biru. Okey. Lawa kasut mesti kasut baru. Yes. Dah 10 baru. Yeah. Lawa kasut mesti kasut baru. Okay, so dia tak potong. Okay. Nak tepi. Nak ambil. Hi guys. Dah sampai. Kita dah masuk. Bukan dah sampai. Kita dah masuk bas. Sangat penat sebab tadi Bereton dengan Ayung pergi tandas. Sebab tadi nak pergi tandas ke atas. Lepas tu ramai sangat. Lepas tu tadi kita orang fikir macam nak pergi tandas masa dah sampai hotel lah. Tapi memang dah tak tahan. So kita orang tadi dapat tandas. Kita pergi tandas tu. Awak order air apa? Oman. Jelima. Bu, nak ada strawberry. Ada tu. Kita rasa dah. Makan apa? Beli nugget ke apa tak? Sementara ada tu. Ya, bye-bye. Bye. Bye.
Nampak? Awak nampak muka awak kan? Awak nampak muka awak kan? Dia nampak muka dia. Agak. Baik dia. Apa tu? Akak, dia nampak muka dia. Awak nampak muka awak kan? Siapa tu? Ingus lah. Hai Alisa. Abang siapa nama abang? Syarif. Syarif ke Syarif? Alisa. Ni nama dia Syarif. Alisa ke Arisa? Arisa. Alisa. YouTube. Cool. Ice. Thank you. Syukran. Nah. Thank you. Bye. Apa yang kau beli? Untuk perhentian yang pertama sekarang. Fish plate. Ah, takut. Okey. Abang dia ni? Teh. Ni tak tahu. Nampak menarik. So kita Sedap. tak tahu, tak try lagi. Ya. Kita nak naik bas. Lepas tu kita nak gerak ke Taif. Kat sini beli makanan ringan je. Dekat Taif nanti baru makan yang berat-berat. So let's go. Okay guys, alhamdulillah kita orang dah sampai hotel. Hotel apa? Baju Al-Hada Hotel. Satu lagi tak besar tinggal. Ada kucing. Ada kucing. Teh. Betul? Tapi banyak kucing. Tapi babi tau. Kasar. Okay, kita dah sampai hotel guys. Beg saya berat guys. Allah. Allah Akbar. Allah. Ibu. Cantik ke hotel ni? Okay. Hai Ibu. So sekarang kita kat mana? Kita berada di Taif. So jemaah akan berehat sekejap. Petang ni akan kita akan santai-santai lah di bumi Taif. Sebelum esok kita akan sambung ziarah ke Masjid Abdullah Abbas, ke Kebun Ros dan beberapa lokasi ziarah. Alright, baik. Okey, perjalanan kita hari ini sekejap lagi pengurusan akan serahkan makanan pada haji semua. Boleh terus makan insya-Allah. Kita bersihkan diri, solat semua siap insya-Allah. Siapa yang nak sama-sama pergi ke cable car untuk petang ini selepas asar jam 3.30 petang. Kita dah berada di sini. Kalau yang nak pergi tak ada paksaan. Kalau yang tak pergi nanti kita akan datang ambil untuk bawa keluar untuk makan. Makan malam ni sendirian tapi kita akan bawa ke rumah siap. Anggaran lebih kurang dalam RM30 lebih boleh makan berdua. Alright, untuk besok, perjalanan besok, kita elok asingkan siap-siap apa pakaian yang kita nak pakai selepas kita ziarah sekitar Taif. Saya bantu Ustaz sikit dekat dah. Selesai saja di Taif, ziarah semua kita akan berada di Miqat di Masjid Karnul Manazil insya-Allah. Di situ kita bersihkan diri, kita tukarkan pakaian kita. Untuk yang jemaah wanita, hajah-hajah tak pakai telekung lagi pun tak apa. Boleh pakai tudung biasa kerana kita akan ke hotel dahulu. InsyaAllah kita akan laksanakan umrah selepas waktu malam. Yang penting kita bersihkan diri dulu. Kalau boleh bersihkan badan di hotel sini mandi. Siap. Di Karnul Manazil kita hanya ambil wudu, tukar ihram saja. Perempuan tak payah. Perempuan nak tukarkan ihram, nak pakai putih di hotel. Lelaki saja kena pakai ihram. Siap. Boleh insya-Allah. Ya. Berapa nak jual? Siklas hati. Mengagak. Mak kira. Makanan ada. Jaga makanan jatuh kan?
Jatuh. Okey, boleh tak? Insya-Allah. Dah, tak kena dah nanti masuk. Boleh, baik kita yang boleh. Kita yang tak boleh. Okey. Okey. Nah, Kau saja je kan? dehan sikit. Bagi aunty masuk. Sabar, nak house tour. Room tour. Room tour. Boleh? Kat orang boleh ke? Kita buat kawan. Ha, tidak. Okey. La. Astaghfirullahalazim. Okey, syukran. Astaghfirullahalazim. Alhamdulillah. Kenapa aku beli dengan sebelah Kak Wan juga ni? Wah. Wah. Tengok. Wah. Oh, dia buat macam ni. Ustaz minta maaf Ustaz. Ini bilik saya. Tempat lain. Sanalah Ustaz. Ustaz, ini bilik saya Ustaz. Saya dah. Wah, cantiknya. Siapa nak room tour? Okey, saya. So, kita ada ruang tamu di sini. Yes. Kita ada ruang tamu. Korang nampak tak? Ni ruangan untuk kitchen. Okay, jom kita tengok dia punya bilik. Subhanallah. Wah, guys. Oh, saya yang masuk bilik. Hah? Saya masuk bilik. Kenapa? Lupa. Stokis kasut. Assalamualaikum. Wah. Oh, okey. Subhanallah, besarnya. Ni bilik untuk ibu nganti. Ada lagi satu bilik ke? Tak ada bilik. Hah? Ustaz tu bilik apa? Oh, dia bilik ni satu bilik je ke? Yong, so kita kena tidur ruang tamu. Let's go. Boleh kan? Tidur ruang tamu. Let's go. Let's go. Lagi tu bilik kan? Ha. Tak ada. Saya jadi ni bilik apa? Ha. Bilik Ustaz ada berapa bilik? Saya 2 bilik. Ha. 4 katil. Satu katil single. Ini betul untuk 2 orang pun Ustaz. Ya. Ha. Jangan buka baju ni. Jangan buka baju. Kita aku salah bilik ni. Sekejap. Kita aku salah bilik. Salah bilik, guys. Tapi tak apa, kita enjoy. Hai, okay, so Alhamdulillah. Kita tak tahulah betul ke tak ni bilik kita orang. Tapi Alhamdulillah selesa lah hotel ni. Besar. Dia macam vibe hotel zaman 2000. Awal 2000. Aunty okay? Okey. Yeah, aunty. Inilah kita punya roommate untuk 12 hari. Cik. So guys. Ni bag kita. Ada kena tinggi ke? Kan, sekarang dia buka yang sebelah untuk kita. Wah, Masya Allah. Hebat ya, Taif. Ni Ahmad bilik ah. Oh. Subhanallah. Ini bilik kita orang. Ada 2 bilik, guys. Ni dah lagi Macam 2. bilik saya lah. Alhamdulillah. Astaghfirullahaladzim. Dah okey selesai. Okey. Wah, Alhamdulillah. Alright, syukur. Alhamdulillah. Sama je bilik saya lah. Ada pintu rahsia. So, kita orang tak payah tidur ruang tamu. Takkanlah orang tamu nanti esok dia buat review kat kita Ustaz. Dia pun kena cari Ustaz. Tak apa. Kalau nak tidur bagi saya tolong hantar dia pergi awal ni. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Aduh, kesian saya Lucy. Ni guys, bilik ni guys. Tadi kita orang propose je. So Alhamdulillah dah sampai hotel dah. So 3.30 kita kena pukul kat bawah balik sebab kita orang nak pergi cable car dengan apa lagi satu tu? Tobogan. Tobogan. So ya. Ada? 1. Ni toilet dia macam ni. Wah, toilet dia macam ni. Hai guys, so sekarang saya dah siap. Sekarang dah pukul 3.30 dekat Taif. Ada kucing. Ni dah kucing tadi. Sekarang pukul 3.30 dekat Taif. Petang ni kita nak pergi naik cable car dengan naik tobogan. Ibu. Hai. Abah. Abah ada kucing mah, kucing. Kucing mah sini mah. Abah kucing. Tapi garang tadi nak gigit tengah aja. Ya. Alhamdulillah.
Okay. Hai. Akak, hai. Hai. Ni kamera. Wah, ada orang berkela. Cuma ni ada berkela. Saya nak ambil gambar je. Sekarang kita nak jalan-jalan. Sementara tunggu bas. Wow. Ni lah, Tasha nak, you nak? Kom. Satu, dua, tiga. Okay. Bye guys, cakap bye dulu. Bye. Awak nak kutip duit apa ni bunda? Cuba Tak. 2 orang. 55 awak. Awak sekolah mana awak? Okey, baik. Ada 10 ringgit tak? Dah ikut dah awak. Oh, dah. Alhamdulillah. Macam ni gila je Astagfirullahaladzim. Kita orang dah sampai dekat, tak tahu lah dekat mana ni. Kita orang tak nak bagi kabel car dia kan. Tapi guys, sejuk. Macam nak check sejuk. 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 Subhanallah. Assalamualaikum Mak Amira. Waalaikumsalam. Sejuk weh. Pentingnya tak. Jom sekarang 22. 22. Jom, sekarang ni suhu aircon bilik kita. 22. 22 guys. Tak mampu deh, tak sampai dalam kalau main ni. Bye kat kamera. Masya-Allah, insya-Allah. Masih nenek. Sejuk. Subhanallah sejuk. Guys, sejuk guys. Serius sejuk, subhanallah. Kita berada di kami berada di, tak tahu dah dekat mana. Tapi dekat Taif. Sejuk sangat. Jadi kita pakai spek. Sejuk sangat. Tapi dia sebenarnya kan ada debu ni tau. Apa? Dia berdebu ni. Ya ke? You buka mulut. Rasa ada rasa berderak debu. Oh. Rasa pasir. Sejuk guys. Rasa macam student nak. Wow. Boleh 1, 2, 3. Jom, kau semua masuk datin. Kau datang turun, naik balik. Rasa mazul. Sekarang ni sejuk sis. Ting 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 ting. Sebab anti dia suruh bawa lah. Kau tak tahu bawa tadi. Azza Sharlina. Dia saya nama saya. Panggil Azhar pun boleh. Shalina boleh. Amira boleh. Nama akak macam nama kawan saya, sebiji. Sebiji sejibun. Sejiban. Tu guys, kabel car. Nampak tak guys? Kabel car. Nanti kita akan naik daripada sana. Oh, kita akan naik daripada sini lah. Wow. Sejuk semua orang. Mana kau Ejah ni? Sembang aja. 3 orang dah tak naik. 3 orang tak naik eh? Okey. Kita mana tiket habis balik. Sejuk, subhanallah. Nanti kalau siapa nak masuk nak tobagawan kan, dia akan buy grouping murah sikit. Itu dibayar di bawah. Oh, tu bagai kat bawah. Dia bayar di bawah. Buy grouping.
Kita naik toboggan tau. Zoom, kita orang-orang muda ni. Jom. Kita kena group. Kita kena group baru murah. Oh ya, okey jom. Berapa satu grup berapa orang? Tak tahu. Kita orang tengah tunggu tiket untuk cable car. Semua orang tengah tunggu. Dia nak untuk Ibu. Guys, kita dah berada di puncak. Tak tahu berapa tinggi dia. Hai dekat kamera semua. Kamera tu. Okay. Nampak blur. Bismillahirrahmanirrahim. Anjing. Bush tinggi. Tak lalu sini tadi. Nervous Oh my god, patutlah. Ani ingat ada tingkap kan? Tak? Abang tak macam asal bunyi angin ni. Takut aku. Ush, kalau handphone hati-hati tau. Handphone. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Tiga orang. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Okay, kita macam ni. Dia macam I gerak. Serius macam tu. Okay. Serius lah. Okay. Dia kena angle kat situ lawa, so dia kena pusing Okay, kamal lah. 1, 2, 3. Macam mana nak gerak ni? Bismillahirrahmanirrahim. Tak tengok mama tak. Serius lawa. Kat mana posing ah? Oh macam saya. Okay. Bila masuk posing tu tak kerti. Okay kak, serius lawa. Ini dah dipulangkan. 1, 2, 3. Macam mana? Masya Allah, tabarakallah. Okay, next Kak D. Rakam tak? Rakam. Itu dah sekelakar. Korang tak rasa pening ni kelakar ni? Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Dua, tiga. Mami. Apa lain budak dan orang ni buat tu ni? Orang dah pelik. Buka ketak sebenarnya ni. Kan macam tak hidup. Nampak tak guys? Masya Allah. Orang pun kat toboggan. Kita macam dalam cerita Running Man. Ada je kan kau punya andaian. Okay guys, kita nak turun dah guys. Dia dah bekerja. Dia mana kita? Dia side. Sebab dia tahu kita mengata dia buat asal mata. Malu mak kau. Jangan nampak lah I video dalam tu. Aku cinta. Naik ke atas atau turun? Toboggan? Toboggan? Toboggan nak. Toboggan stop. Oh. Toboggan close. Why? Close toboggan. Why? Turun ya, naik ke atas. Turun? Turun macam mana? Naik balik macam mana? Nanti dia balik. Cepat. Kita turun dulu. Tak jawab macam mana. Cepat. Thank you. Diorang kat bawah? Okay. Kita selamat.
Tobogan tutup guys. Patutlah. Dapat dah. Bu, tobogan dah tutup. Tobogan tutup. Tak ada rezeki, coke. Turun gelap. Makanya 50,000. 50,000. Oh, minta 50. Tobogan dekat situ guys, tapi tutup. So tak apa, kita jalan-jalan kat area sini pun dah lawa. Lawa dah. Ibu nak beli air. Kita menyebuk jom. Ibu makan bakso guys. Oh, hai. Ui, bakso. Bakso. Murah sikit. Terus kelakar. Kita orang muda. Kawan kita. Bukan raya orang apa kawan jana. Okay, syukran. Bakso. Panas-panas ni. Sejuk-sejuk makan panas-panas. Oh, sedapnya. Nah, rasa ni. Roman siang yang kedai dia nak buat malam ni, kedai nasi Arab yang sedap. Roman siang. Yang nasi tadi pun Tak habis kan? Tak habis. Okey, jap. Tadi kita orang makan bakso kat situ. Sedap. So sekarang kita nak pergi sana pula. Tengok ada apa. Sebab saya tak tengok lagi dekat sana ada apa. Saya nak buat video. Guys. Subhanallah, cantik semuanya. Kita tengok, kita nampak ada orang shopping lah. Oh, ada aiskrim lah kat sini. Oh, ada minyak wangi. Korang ada apa? Akak? Ada aiskrim tu. Oh, aiskrim. Aiskrim. Okay guys, kita dapat aiskrim guys. Apa ni? Dia bagi dia tak tahu. Kita bagi bahasa Melayu. Lain-lain nak. Azan nak strawberry. Strawberry. Strawberry? Strawberry satu. Ini 10 rial, ini 15 rial. Saya nak yang 10 je. 10? Strawberry ya? Sama. Nak ambil gambar? Ambil gambar 05. Macam ni. Satu. Tak, you nak aiskrim macam ni. Asal tak cakap? Oh betul lah. Asal tak cakap? Banyak itu cepat lah. Assalamualaikum sister sekalian. Kita kena kongsi tau. Ini memang dapur. Oh iya ke? Sedap macam Dia macam strawberry. Dia macam strawberry. Lepas tu dia macam creamy-creamy. Kan tak Berlemak-lemak. makan kan. Rasa panas. kan? Kau mana rasa? Ini murah. Itu dah yang lagi murah daripada air tu. Sedap. Kan? Rasa lagi? Dah. Dah rasa? Dia macam rasa macam kelapa. apa? Itu sejuk susu je. Rasa sikit tak? Tapi panas. Macam ni rasa. Rasa manis. Ni dia manis. Cashew manis. Apa? Pistachio? Sekejap. Dah dapat ke sumber air daripada mana? Dapat lagi. Dia daripada kabel car tanya. Guys, akak ni tanya daripada tadi sumber air dari mana. I hope she gets the answer.
Kan? Tak tanya dia. Saya dah tahu Tolong dah cari jawapan daripada jawapan sana. daripada mana air Kita dekat sini. bayar 15 riyal dah dapat dah semua air daripada mana. Tapi ni sedap. Yang ni manis. Yang ni manis sedap. Sedap. Just Mana? nice. Try. Sedap. Sedap bunda. Tapi tapi dia panas sangat lah. Macam tak buih dia tu. Ni straw ni. Oh, asal saya tak hirup. Tak apa. Nak lidah terbakar boleh. Sedap. Yang sisi atas. Korang minum macam Ada rasa. Macam banyak lagi. ni abang. Sok. 2, 3. Freestyle. 1, 2, 3. Yang lain dah gambar. Dah. Oh, dah ada gambar. Dah masuk dalam grup. Sekarang kita nak balik ke pangkal jalan. Kita nak naik balik lah ke Belka. Okay, faham? Kak dia malu. Saya suruh dia cakap dia malu. Ya, malu. Bye. Bye. Alhamdulillah. Wah, sebenarnya nombor. Orang yang tinggal Bama Sultan. Betul? Macam ikut dia ada tempat-tempat juga. Macam mana pun macam kita nak macam tak ada fikir. Hi guys. We are safely landed. Alhamdulillah. Nampak? So lepas ni kita nak pergi makan. Kat mana kak? Saya tak tahu. Saya pun tak tahu. Kita pun tak sure. Jom kita cari bunda. Mana bunda? Sekarang sejuk gila korang. Okay. Awak pergi kerja. Berapa darjah Celsius? Weather. Uish. Tadi 22. Makin malam makin sejuknya, subhanallah. Subhanallah, sejuk sangat. Sejuk, subhanallah. Sejuk. Sejuk sangat. Ambil gambar lah. Aku sejuk. Mana di kawan? Mana? Aku sejuk. Kenapa angin dia dekat mana-mana ni? Kurangnya angin. Okay, senyum. Kenapa angin ada kat mana-mana? 1, 2. Bo. Sejuk. Nak bunda saya guys. Sejuk ke? Sekarang ni 19 darjah Celsius. Ambil gambar. Cantik ya? Masuklah dia jati ni. Bo, kita kat mana? Tak F juga. Apa nama tempat dia? Jom ah. Apa nama tempat dia? Dia tak F lagi. Tadi lu kata nak nama tempat makan tu? Oh, Romansia ni. Romansia. Mall ke? Oh, kita akan makan kat Romansia guys. Kau bandar je kan? Oh, dia main angin pula. Sejuk sangat korang. Jom kita tengok kita nak makan apa. Wah. Banyak gembira. Tak kisah. Ada bungkus, ada kongsi. كل ميلة على حاله على 40 دقيقة Afam, La, Naam, Hamam, Alif, Ba, Ta. Fashion je, tak ada kisah. Itu je lah yang... Okay, ni tempat makan kita orang. Kita orang makan kat sini. Sila masuk. Dah duduk. Bo. Nanti. Lapar, nak makan. Tada!
makan ada ni. Macam-macam. Okay, ni dia punya kunafa guys. Dah panas. Gambar ni. Wah, ada gambar jap. Mana? Dia punya tamak ikan bakar. Patutnya kita goreng kan? Semua ikan bakar. Jadi, fikir-fikirkan, renung-renungkan ikan bakar. Akan cakap Tapi kalau dia dengar, kalau untuk Azhar saya belanja. Tapi dia rakam lah tak boleh lah. Pandai lah dia. Habis dah. Tarik balik. Okay guys. Kita nak pergi mana depan ni? Kita nak balik, lepas tu kita nak pergi cari Syai. Ataupun teh Arab. Teh Arab guys. So kita nak balik dah. Ni tempat makan dia. Duduk Syafa Arab makan. Apa? Duduk Syafa Arab makan. Patutlah. Semua makan sorang-sorang. Kenapa dia orang sorang-sorang? Tapi dia makan satu dulang tu Ha. dengan lepas tu ada roti lagi. Dan dia Oh. boleh habiskan. Besar, dulang dia besar. Dulang dia besar. Kita makan boleh share 3 orang. Dia makan Sorang-sorang. Tapi dia orang tinggi-tinggi kan dan badan dia orang fit je. Tapi rasanya dia makan nasi tu seminggu 2 kali macam tu je. Oh. Yang hari lain dia makan roti. Jadi Oh, besar lah dia punya portion. faham. Nah, berapa ramai yang datang ke sini kerana banyak duit? Nah, berapa ramai yang datang ke sini kerana dia mampu? Kita kena ingat, Allah Ta'ala tak pandang berapa kali kita datang. Pasal tu dalam PAS ni, siapa yang first time angkat tangan? First time nak buat umrah? Alhamdulillah. Saya lebih suka orang yang first time buat umrah berbanding saya yang banyak kali. Pengalaman saya, orang yang first time tengok Kaabah akan merasai tangisan yang sangat luar biasa. Tengok je Kaabah akan mengalir air mata kita yang cukup banyak. Kita orang dah sampai hotel guys. Ngantuk gila. Sekarang dah pukul 9.28. Dekat Malaysia tak tahu dah pukul berapa. Azhar jet lag teruk. Tapi sekarang ni dekat luar hotel ni sejuk gila guys. Sejuk gila. Gigil. So tu je lah. Jumpa esok guys. Bye. Assalamualaikum.